Assalamualaikum and welcome back to my YouTube sharing. Apa khabar you all? Aku doakan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay guys, dalam this video aku nak share dengan korang mengenai cara kita nak mendaftarkan lah untuk e-course lah. So untuk pengetahuan korang, macam yang korang nampak dekat display ni, e-course is a electronic cooking oil subsidy system. So for those siapa yang nak membeli minyak paket 1 kilo yang dijual di kedai-kedai runcit atau supermarket, so sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna mensyaratkan kalau korang nak membeli minyak masak jenis paket 1 kilo, korang kena scan this QR lah. Ataupun kalau korang tak ada this QR, korang boleh manually bagi IC korang dekat dia punya cashier, mereka akan key in lah. So dalam video ni aku nak share dengan korang cara kita nak mengaktifkan this e-course lah. So this one you can download it from your App Store and Play Store lah. So mana-mana store yang ada untuk kita gunakan this e-course lah. So for those siapa yang tak nak beli minyak paket bersubsidi yang 1 kilo ni, you just skip this video lah. So mungkin you all lebih prefer membeli minyak masak dalam botol. This apps is memang didesign untuk senang untuk pihak KPDN HEP tu nak monitor jumlah minyak masak yang dah digunakan, yang dah dibeli oleh rakyat Malaysia tu sendiri. Okay guys, so aku belum buat pengaktifan untuk this apps. So aku akan buat from A to Z lah. So sampai dari kosong lah, dari registration sampai ke ujung lah. Okay, jom. So apa yang diperlukan macam biasa lah, kita perlukan data internet and standby kita punya IC lah untuk eKYC nantilah. So kalau korang tengok dekat dia punya paparan ni, e-course scheme, sistem skim penstabilan harga minyak. So dia ada login kedua ni. So log masuk, dia ada akaun daftar baru lah. So dia ada option juga sini untuk My Digital ID. So far My Digital ID aku belum buat, so aku akan register untuk tiada akaun daftar baru. Okay, jom. So this one kita key in dulu lah. So daftar pengguna. Pendaftaran ini hanya dibuka dan layak untuk warga negara Malaysia saja. Maksudnya segala minyak masak paket 1 kilo yang dijual di kedai runcit atau supermarket dekat luar tu hanyalah untuk rakyat Malaysia saja guys. So macam sebelum ni kan, kalau korang perasan, korang nampak warga asing kan membeli this kind of minyak masak. So mereka sebenarnya memang tidak layak. Sebab apa? Mereka tidak membayar cukai guys. So kita ni yang membayar cukai, so memang kita entitled lah untuk this kind of cooking oil subsidy lah. Okay, untuk paparan ni, untuk yang first page ni, korang dapat tengok lah. Dia ada nombor kad pengenalan, nama penuh seperti dalam kad pengenalan, nombor telefon. Yang ni basic punya details lah. So kita kena manually key in. So dia ada apa lagi? Nombor telefon, email, sahkan email, alamat rumah, postcode, daerah, negeri and daftar. So this one kita perlu key in lah. So nanti aku akan pergi ke next video, aku akan lanjutkan this video. Aku akan key in dulu apa details dalam ni. So kalau korang nak mendaftar tadi, korang kena key in this details semua lah, based on korang punya data lah. So lepas ni aku akan proceed kepada next langkah yang seterusnya lah. In data tadi kita punya details lah, personal details, nama kita punya telefon number, email and address. So lepas settle semua ni, so kita akan dapat nanti satu notification lah untuk kita masukkan password sementara lah. Dia ada satu OTP number yang akan dihantarkan terus ke kita punya email. Lepas tu kita akan key in. Lepas tu kita akan dapat this kind of display lah. So macam korang tengok dekat display ni, dia akan cakap selamat datang Muhammad Hafizi bin Jalal, nama aku. So hari ni, so pemberitahuan harga jualan minyak masak bersubsidi semasa adalah RM2.5 per paket. Jika pembelian anda melebihi harga yang ditetapkan, sila buat aduan kepada pihak KPDN. Okay guys, next step is pengesahan. Sila sahkan identiti anda melalui eKYC lah. So kita akan klik sahkan. So ini profil utama lah yang kita akan nampak pada this apps nantilah. So macam ni kan korang nampak sini, nama aku Muhammad Hafizi bin Dahlan, pengguna awam. These are the details lah, kita punya profil lah. Kemaskini profil, pengesahan identiti, tukar kata laluan, FAQ yang ni kita boleh baca sendiri. Hubungi kami kalau kita nak kontak dengan KPDN HEP, padam akaun log keluar. So aku akan settlekan dulu pendaftaran ni. Lepas ni kita akan tengok lagi lah apakah yang terkandung dalam this apps lah, dia punya display lah.
yang korang akan tengok pada di smartphone apps lah. So dekat sini dia nyatakan bahawa pelaksanaan eKYC terhad kepada warga negara Malaysia sahaja. Bagi melancarkan proses pengesahan identiti, anda perlu menyediakan kad pengenalan anda. Proses pengesahan identiti ini hanya mengandungi 3 langkah mudah, iaitu semakan MyCard ataupun MyTentera bahagian depan, semakan MyCard ataupun MyTentera bahagian belakang, dan pengesahan identiti wajah pemilik MyCard lah, maksudnya Face ID lah. So dia ada bagi tips juga sini, imej kad pengenalan dan selfie haruslah jelas dan mempunyai pencahayaan yang baik, penampilan bersesuaian dan tidak memakai pelitup muka, so no face mask. Pastikan kesemua bucu dan wajah pemilik MyCard ataupun MyTentera berada dalam ruangan yang disediakan lah. So dia ada bagi 3 contoh sini lah. Contoh-contoh yang tak betul lah in term of pengambilan gambar lah, terpotong, kabur and silau lah. So kita boleh teruskan. So ECOS would like to access the camera. Yang ni kita akan elak macam biasa lah guys. So aku akan teruskan. Lepas ni aku akan tunjukkan korang lagi the next step, langkah yang seterusnya. Okay guys, Alhamdulillah pengaktifan untuk ECOS ni dah berjaya lah. So macam korang nampak dekat this display, korang akan dapat tengok dia punya notification lah. Selamat datang, you all punya nama nanti lah, macam ni, nama aku Muhammad Hafizi bin Dahlan. So this is the pemberitahuan. So this one, kalau kita nak beli nanti, kita imbas kod QR lah ke supermarket atau kedai runcit yang berdaftar tadi, lepas tu barulah kita boleh proceed dengan pembelian minyak masak lah. So untuk sejarah pembelian, macam korang nampak dekat sini, nanti kalau korang dah start menggunakan this app, so senang lah nak tracking. So far dia nyatakan dekat sini jumlah belian 7 hari terkini setakat ni kosong paket lah, 1 kilogram per paket lah. Maksudnya dekat sini dalam data ni nama aku belum ada lah, sebab aku belum menggunakan di QR lah. So apa lagi yang kita boleh nampak sini, maksudnya nanti senang lah KPDN tu nak tracking lah berapa jumlah yang kita dah beli lah. So okay, lokasi kedai, lokasi peruncit berdaftar dalam jarak 10 km tidak dijumpai. Tiada lokasi peruncit berdekatan ditemui. Okay, the next one, this one QR, kita kena scan. Okay, so cara belian tadi so far aku rasa belum ada. Sekejap. Sejarah belian tadi yang kita dah buka, so far belum ada purchase. So next one is profile. Okay, yang ni kalau korang dah berjaya mendaftarkan, so sekejap saja proses pengaktifan tadi, aku rasa less than 5 minutes. So kalau dah berjaya, dia akan keluarkan tick sini lah, pengesahan identiti dah berjaya lah, maksudnya dekat sini. So yang ni bahagian-bahagian lain korang boleh buka sendiri. Ada satu bahagian yang aku nampak menarik lah, FAQ ni, which is frequently asked question lah. Jom kita tengok sekejap apa yang terkandung dalam ni. Maksudnya dekat sini is persoalan biasa yang kita tanya lah mengenai these apps lah. Macam ni korang dapat tengok kan, dia punya list of senarai-senarai soalan-soalan biasa yang dinyatakan atau ditanya oleh orang-orang biasa lah. So jom kita klik sedikit demi sedikit lah. Okay, one by one lah. Apakah itu aplikasi mobile? Okay, ECOS, yang ni korang boleh baca sendiri. Sistem digital dibangun oleh kemudian HCP. Tujuan tak lain tak bukan senang nak merekod, mengawal dan memantau pembelian minyak masak paket 1 kilo lah, bersubsidi oleh warga negara Malaysia bagi mencegah ketirisan subsidi. Siapakah yang perlu menggunakan aplikasi ini? Aplikasi ini digunakan oleh semua warga negara Malaysia yang ingin membeli minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi di premis peruncit. So for those siapa yang tak nak beli minyak masak paket, so you all boleh skip menggunakan these apps lah. Apakah internet diperlukan untuk menggunakan aplikasi ini? Yes, sambungan internet diperlukan sebab kita nak imbas QR nanti. Bagaimanakah kaedah pengesahan pembelian dilakukan? Pengesahan pembelian dilakukan secara digital melalui these apps. Di kaunter anda imbas QR code peruncit, anda pilih kuantiti pembelian dalam aplikasi, anda sahkan transaksi tersebut dan tunjukkan bukti pengesahan kepada peruncit.
Berapakah kuota pembelian minyak masak bersubsidi yang saya miliki? Setiap individu warga negara Malaysia yang layak dihadkan kepada pembelian maksimum 3 kilo 3 paket minyak masak paket bersubsidi bagi setiap kali transaksi. Maksudnya sekali purchase kita boleh membeli 3 kilo saja guys. Maksudnya 3 paket lah. Sebab satu paket tu 1 kilo. Apa yang perlu dibuat jika tiada capaian internet? Ni logik juga. Kadang-kadang tempat, kadang internet connection tak bagus. Jika tiada capaian internet, peruncit bertanggungjawab merekodkan pembelian anda secara manual melalui buku log. Yang ni aku pernah mengalami bila aku beli hari tu last few days, sebab aku belum register for this e-cost punya apps. So mereka akan minta you all punya physical IC and mereka akan key in you all punya data dalam buku record tu lah. So there is no issue lah. So next question, paparan saya menjadi gelap semasa proses imbasan kod QR. Apa yang perlu saya lakukan? Yang ni tadi aku pun mengalami juga. So aku exit dia punya apps and restart balik lah. Apa yang perlu saya lakukan? Ini berlaku kerana akses kamera telah disekat. Yang ni make sure you allow the permission untuk akses dia punya kamera tu lah. So this one should be no issue lah. Mengapakah e-cost memerlukan akses kamera? Akses kamera diperlukan untuk tujuan e-KYC lah. Yang ni macam biasa guys, untuk pastikan yang kita adalah pemilik sebenar di MyCard lah. Sebab untuk pengaktifan e-cost kita memerlukan MyCard tu sendiri, depan belakang, and lepas tu finally dia akan perlukan you punya Face ID lah untuk pengesahan. Apakah data peribadi pengguna selamat dalam aplikasi e-cost? Ya, selamat dia cakap sini. So semua data yang dikumpul dikenali mengikut polisi keselamatan dan privasi data kerajaan dan hanya digunakan untuk tujuan pengesahan identiti serta kawalan subsidi. So there is no issue lah, jangan risau lah. So kalau korang tak suka data korang di-explore oleh orang lain, mungkin korang jangan pakai this apps lah. So suka ke tak suka, it's part of the process. Kita perlu pengaktifan in term of e-KYC. So suka ke tak suka, kita perlu menggunakan kita punya MyCard tadi. Adakah saya boleh mendaftar atau log masuk ke e-cost menggunakan My Digital ID? Ya, aplikasi e-cost terkini membenarkan pendaftaran dan log masuk bagi pengguna awam melalui pengesahan menggunakan My Digital ID yang telah didaftarkan. So siapa yang dah menggunakan My Digital ID, you can proceed to use this method. So far aku belum aktifkan aku punya My Digital ID lah. So next question, apakah langkah-langkah untuk mendaftar e-cost menggunakan My Digital ID? So dia nyatakan dekat sini, pilih butang My Digital ID di laman log masuk e-cost. Aplikasi akan menghalalkan anda ke aplikasi My Digital ID untuk pengesahan. Setelah pengesahan identiti berjaya, pendaftaran e-cost akan dilengkapkan secara auto. Yang ni lebih mudah lah, sebab kita dah ada data dekat My Digital ID tu. Saya belum mendaftarkan My Digital ID, bolehkah saya terus mendaftar e-cost? Anda boleh mendaftar My Digital ID terlebih dahulu atau mendaftar di aplikasi e-cost. Macam aku buat tadi, aku belum ada My Digital ID, so aku proceed dengan pengaktifan e-cost menggunakan dia punya apps tadi. Pendaftaran di aplikasi e-cost memerlukan proses pengesahan manual e-KYC menggunakan MyCard. Yang ni yang kita ambil gambar depan belakang MyCard tadi and kita punya Face ID. So next question, saya menghadapi masalah semasa masuk menggunakan My Digital ID. Sila pastikan aplikasi My Digital ID anda telah di-update bersih terkini. Anda telah log masuk ke aplikasi My Digital ID pada peranti yang sama. Jika masalah berterusan, sila hubungi meja bantuan My Digital ID atau KPDN. Mengapakah saya tidak boleh ambil gambar untuk persahan e-KYC? Ini biasanya membabikan setting untuk orang punya kamera lah. This one you all boleh baca sendiri. Saya tidak dapat email OTP. Apa yang perlu saya lakukan? Sila cuba langkah berikut. Semak folder spam atau junk mail dalam email anda. Yang ni kalau korang tak dapat dia punya email OTP, so korang cek dalam korang punya junk mail. Saya tidak sengaja masuk nombor MyCard atau email yang tidak tepat semasa pendaftaran. Bagaimanakah untuk membuat pembetulan bagi kesilapan data ketika seperti nombor IC, nombor ataupun MyCard ataupun email selepas pendaftaran pengesahan? Pengguna tidak boleh membuat pembetulan sendiri melalui aplikasi. Sila hubungi meja bantuan KPDN dengan segera dan sediakan butiran pendaftaran anda untuk proses pengemaskinian secara manual oleh pihak KPDN. So yang ni
untuk korang punya information. So berhati-hatilah, especially kalau korang key in benda-benda details kan, macam nama, IC kita dan email. 3 perkara tu sangat penting. So make sure sebelum proceed korang double check or triple check dulu sebelum proceed. Sebab apa? Nanti kalau ada berlaku problem, susah, panjang cerita lagi. Kita nak kontak meja bantuan KPDN and banyak kerja lah. So make sure korang pastikan nama betul, IC betul and email betul. Di manakah video tutorial rasmi aplikasi Mudah Alih e-course boleh ditonton? Anda boleh menonton paduan langkah demi langkah ke saluran YouTube rasmi. Yang ni kalau korang nak dapat details, korang boleh pergi dia punya YouTube channel. Apakah kandungan yang terdapat dalam video tutorial tersebut? Video tutorial ini merangkumi proses langkah demi langkah tentang proses pendaftaran, pengesahan identiti, eKYC, log masuk dan kaedah pembelian. Okay guys. So banyak information yang kita boleh nampak dekat situ. Okay lah guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. For me, this app sangat bagus lah in term of senang untuk kita punya KPDN HCP nak buat tracking lah, in term of berapa banyak minyak masak yang dah digunakan and yang dah dibeli oleh orang Malaysia tu sendiri lah. Can you just imagine kalau kita semua dah mendaftarkan untuk this application, senang lah pihak kementerian tu nak tracking data secara live lah. So apa-apa yang kita beli, mereka akan auto key in menggunakan QR tadilah. So tahniah diucapkan oleh pihak KPDN HCP itu sendiri kerana menggunakan this kind of apps and sangat memudahkan tugas-tugas mereka lah in term of tracking. Senang nak control lah, senang nak tahu kod-kod ada leaking apa in term of penyalahgunaan minyak masak subsidi ni lah. So I hope you enjoy this video. Kalau korang rasakan aku punya perkongsian ini bermanfaat, I need your help in term of support this video. So jangan lupa klik button like and jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bahagian komen and jangan lupa subscribe to this channel. Jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum guys, take care, bye bye.